Avengers! Baik, jenis kesantunan yang terlibat dalam senario sebentar tadi adalah kesantunan penulisan. Baik, dalam kesantunan penulisan terdapat 4 prinsip utama, iaitu bahasa sopan dan formal, struktur ayat yang gramatis, penggunaan ejaan tanda baca yang betul dan nada profesional dan beretika. Dalam kesantunan penulisan, ini sesuai digunakan dalam penulisan akademik, surat rasmi dan email profesional. Baiklah, berdasarkan kedua-dua situasi tersebut, situasi yang pertama menunjukkan jenis kesantunan penulisan yang baik, manakala situasi kedua menunjukkan kesantunan penulisan yang mempunyai beberapa kesalahan dan kekurangan dari segi kesantunan. Kesalahan tersebut dapat dilihat melalui beberapa perkara termasuklah penggunaan laras bahasa yang tidak formal. Pelajar ini menggunakan perkataan singkatan seperti saya yang hanya dieja menggunakan huruf S dan Y. Ini menunjukkan penggunaan laras bahasa media sosial yang tidak sesuai dan kurang profesional untuk urusan rasmi atau formal. Selain itu, pengenalan diri pelajar juga tidak lengkap. Pelajar tidak menyatakan nama penuh dan dari kelas mana yang secara tidak langsung memberikan tanda tanya kepada pensyarah untuk mengenal pasti identiti pelajar tersebut. Situasi ini akan menjadi lebih buruk kerana pelajar menggunakan nada imperatif atau mengarah melalui ayat nanti reply yang dianggap kurang sopan dalam budaya akademik antara guru dan pensyarah. Akhir sekali, ketiadaan subjek dalam email tersebut menunjukkan kegagalan pelajar dalam menghargai masa pensyarah. Kerana subjek yang jelas adalah elemen kritikal untuk membantu pensyarah menyaring dan membantu pelajar melalui email yang penting dan yang diberikan. Email tersebut dari sudut pensyarah mungkin akan berasa kurang senang dan merasakan dirinya tidak dihormati oleh pelajar tersebut. Seterusnya, dari sudut pelajar akan dilabel sebagai tidak profesional dan menjejaskan hubungan jangka masa panjang antara pensyarah dan pelajar tersebut. Bagi email pula, mungkin tidak akan dibalas dan lambat dibalas oleh pensyarah kerana pensyarah berhak untuk mengabaikan sebarang email yang tidak mematuhi etika komunikasi antara pensyarah dan pelajar. Untuk penambahbaikan dalam penulisan tersebut adalah kita perlu menggunakan penggunaan sapaan dan kata yang sopan. Sebagai contoh, sapaan yang betul adalah menggunakan doktor, tuan, puan atau encik. Seterusnya, kita juga perlu memperkenalkan diri kita kerana kita ingin menghantarkan sesuatu kepada seseorang, mestilah kita kena memperkenalkan diri kita. Dan juga kita perlu elakkan daripada menggunakan ayat yang mendesak. Singkat kata, sebelum mengakhiri kita hantar penulisan tersebut kepada pensyarah, kita perlu menyemak semula tugasan kita dengan teliti supaya kesalahan-kesalahan tidak lagi terdapat dalam penulisan tersebut.